Dan kehidupan alam selepas itu jauh lebih sukar, iaitulah alam akhirat. Fasa pertama alam akhirat namanya mahsyar. Percaya ataupun tak percaya, perjalanan mahsyar yang panjang itu akan dilihat. Panjang tak panjang mahsyar ni ialah Nabi sebut di dalam satu hadis. Nabi kata kita boleh bayangkan panjang mahsyar itu sebab Allah akan panggil seorang-seorang. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan dia dipanggil seorang demi seorang, dia dengan Allah berbicara terus tanpa ada penterjemah dan perantara. Seorang-seorang. Kalau seorang setahun je timbang amalan dia, seorang setahun saja, hari ni punya orang, tak termasuk lagi 100 tahun lepas, tak termasuk lagi orang yang hidup 100 tahun akan datang. Yang hidup sampai malam ni ada 7 bilion. Kalau berdiri seorang setahun saja, maksudnya berapa tahun? 7 bilion tahun. Sebab tu orang kalau selalu ingat akhirat, dia nak buat apa pun dia teringat